Dia decide nak cari diorang. Tiba-tiba guys, baju yang Mena pakai, umpama macam kena tarik di belakang, tersentak macam ni. Mena yang baru nak diri macam ni, tiba-tiba dia tunduk balik macam ni. Dia jadi macam, dia tengok kiri, dia tengok kanan, tak ada orang. Tiba-tiba dia rasa seram sekejap. Dia rasa macam seram, apa pula. Tapi dia berfikiran positif. Masa tu dia ingatkan mungkin baju dia tersangkut, dia celah-celaka. Dan dia berkiri, dia beranikan diri, dia angkat lagi, dia berdiri. Bila dia berdiri itu, dia baru dia berdiri, tiba-tiba seketul batu kecil dilemparkan kat dia macam betul-betul di hadapan Mena tu tau, batu kecil. Mena pun macam heran, siapa yang lempar? Dia tengok balik kiri kanan, tak ada orang. Bila dia tengah kebingungan, dia macam siapa pula. Tiba-tiba sekali lagi batu kecil dilemparkan di hadapan Mena. Mena jadi macam siapa pula ni? Tengah Mena macam termanggu, dia macam terganggu sikit untuk sebab batu yang dilempar kepada dia tu. Tiba-tiba dia nampak macam kelibat dua orang tengah seperti bermain batu serempat. Dan depan dia tak jauh daripada dia, bayang-bayang tu umpama macam bayang-bayang kawan dia. Tapi yang sebenar-benar, yang itu bukan kawan dia, bukan sama sekali kawan.